Mungkin Mekah baru ni. Jadi ada riwayat kamu cerita ada orang sesat Mekah. Orang tua sesat. Orang muda tanya lah. Pocik ni duduk maktab nombor berapa? Tak tahu dia kata. Lepas tu siapa dia? Syekh awak? Tak tahu. Akhir sekali orang muda ni tanya pocik. Pocik duduk rumah lu siapa pas UMNO? Dia kata tamu ni UMNO yang muda. Kata orang muda tu dia kata sebenarnya pocik ni sesat rumah lagi. Sokong UMNO tu sesat dah. Kata orang muda. Senyap pocik tak kata apa. Muka bagai sungguh. Kita boleh nampak perangai orang PAS daripada dulu lagi. Sebelum dia jadi menteri besar dan kini menjadi menteri besar. Cerita pasal UMNO sesat ni bukan sahaja di pentas ceramah. Sampai ke Mekah. Nak menunaikan ibadah haji ataupun umrah pun dikaitkan dengan UMNO. Dikaitkan bahawasanya UMNO tu sesat. Kalau kita fikir logik, kan? Berjuta-juta umat Islam yang pergi ke Mekah, yang datang daripada negara-negara luar selain daripada Malaysia, mereka tidak ada parti UMNO, mereka tidak ada parti PAS, tapi mereka tidak mempolitikkan soal ibadah. Mereka tidak mempolitikkan agama di dalam politik kepartian. Jadi, sahabat-sahabat, perkara ini bukan baru. Daripada dulu kala lagi, rakyat Malaysia, terutamanya di Kelantan ini, seringkali diucapkan UMNO sesat, UMNO kafir. Inilah ciri-ciri ulama' yang memang ditakuti oleh umat Islam di akhir zaman. Iaitu ulama' su. Bila kita cakap dia ulama' su, maka bertimbul-timbullah tuamahan jahat maki-maki kepada kita. Tetapi bukti jelas dan nyata, sahabat. Ya? Inilah perangai orang PAS. Sebab itulah berlaku perceraian laki bini, haram makan daging sembelihan. Kenapa? Kerana mereka ini selalu menggambarkan bahawasanya UMNO tu sesat, UMNO tu kafir. Sampai ke Mekah ni, cerita ni. Cerita itu saya yakin dan percaya direka-reka untuk menyedapkan dan membuktikan bahawasanya UMNO tu sesat. Ya, sahabat. Perpecahan umat Islam disebabkan oleh ulama-ulama dalam PAS yang seperti mana Nasruddin Daud ni. Ya, mungkin dia bergurau. Tetapi berapa ramai yang percaya dengan gurauan itu? Ya, mungkin dia berjenaka. Berapa ramai yang percaya dan meletakkan UMNO itu sesat kerana kita tadi. Fikir-fikirkan, sahabat.